Hello dan assalamualaikum guys, welcome back to my video guys. Okay guys, so hari ni guys saya akan bermain game kereta yang itu Carzone Racing and Drift guys. So korang tengok baju saya pun dah Midnight Racing. Kita akan berlumba ataupun kita akan main drift dalam game ni guys. So sebelum saya start, korang jangan lupa share, komen dan subscribe. So jom kita mulakan sekarang, let's go. Okay guys, so korang tengok kat sini kita ada kereta GTR, Nissan GTR guys. Tak silap saya RT5 kan, favorite ke, takkan tak tahu lah kan. So tengok nombor plate pun Carzone. Game ni pun dah nama Carzone. Kita claim duit kat sini. So sekarang ni saya ada 63,000 guys. Sekejap, kita tengok apa kereta kita boleh beli. So jom kita tengok apa kereta yang kita boleh beli. Mahal. Saya ada R35. Okay, R35 harga dia 180 kan, yang ni kan. So sekarang ni saya cuba untuk membeli, untuk kumpul duit untuk membeli R34. Ni dia. So saya dah ada R35, jadi kena saya ada R34 baru betul-betul di GTR yang ikonik guys. So jom kita kumpul duit dan kita akan ronda dekat satu map ni, kita tengok ada apa. Okay, jom kita walk. Okay, so sambil kita jalan tu, nanti dah naik duit kan. Saya nak pergi tempat race ni. Pergi tempat race. Okay, boleh main solo lah. Okay, boleh. Let's go. Okay, kita dah mulakan perlumbaan. Oh tak. Dia tak kira sebab saya solo race. Sorry. Okay, kita corner. Asap corner lagi. Baik, mantap corner tu. Mantap. Bawa laju. Tekno sih gini. R35 ni nanti saya, kalau saya ada duit nanti saya modify lah. Saya modify bagi lagi cantik. Ni checkpoint dia langgar. Kita ada checkpoint ni. Jadi kita, okay, kita drift yang sangat perfect. Good, saya tahu perfect kita. Huish, corner. Teknos tak laju lah guys. Tak apa, kita buat santai lah. Hish, hampir accident. Laju, kita bawa laju. Game ni dia agak lagging sikit. Saya tak tahu kenapa. Kalau saya main dekat mana-mana device, dia akan sedikit lah. Tadi dia lagging sangat, dia sedikit ni. Dia tak adalah sangat-sangat. Finish. Yes. So saya dapat 26,000. R54 tadi 138. Okay, 11 race. Saya kena race lagi satu. So kita jumpa dekat tempat race yang sana guys. Yang tempat kita start race tadi, kita kena pergi ke sana balik. Okay, jumpa dekat sana. Okay guys, so masa saya datang kat sini race hub ni kan, tempat racing ni, saya perasan ada delivery job tau. Jom kita cuba delivery job ni. Mereka ada lebih banyak daripada race. 6,000 6,000 6,000 9 6. Tak
apa, upgrade series. Malah nak tantang ni. Tak apa, kita race je lah. Tapi kita takkan race tempat yang sama, kita akan race beza-beza untuk tahu macam mana race punya track, race yang lain lah. Tengok track dia yang lain. Ok, cantik. Tolong tak ada orang, tolong tak ada orang. 32,000 ni. Sekali race ni banyak dapat dia berkelap 2 lap. Saya tadi nampak perasan difficulty dia hard guys. So saya tak tahu macam mana dia punya hard. Saya rasa pusing satu map lah ni. Ini dah sampai padang pasir ni. Okay, kita jalan berhenti. Ya, betul, berhenti. Oh, susah guys. Dia jalan dia macam corner sana, corner sini. Dia nak speed tu susah sikit. Tengok, dia easy. Kita lihat sikit. Kat ini saya paling tak suka. Kat hutan ni, kalau accident sekali ni susah nak jalan ni. And boom, tamat. Okay guys, so sekarang ni duit saya dah ada. Guys, tadi dia tulis 34,000 kan. Kenapa saya dapat 64 Nak double lah. Double berapa? 59. Okay nice. So sekarang ni duit saya dah 191,000. So jom kita teleport ke sana terus. Let's go. Tapi Lamborghini macam cantik lah pula. Tapi cuma 400 robak guys. 400 robak mahal. Follow us for reward. Boleh dapat ni. Okay, so jom kita beli. Let's go. Oh, 130,000. Saya ingat 39. Let's go guys. 130,000. So guys, ini adalah R34 guys. So jom kita ke tempat modify dia. Modify dia kat ni. Rasanya apa Okay, so kita dah masuk dekat dalam garage. Customization. Wish, dia punya background. Okay, body kit untuk bonnet. Bonnet tu letak apa yang cantik ni lah. Ke depan tamu ni satu ni. Okay guys, so saya dah siap modify kereta R35 saya guys. So korang tengok duit pun dah turun. And kereta mestilah up. Duit turun, kereta rate dia tinggi guys. Tengok. Weh, cantik-cantik modify dia. Cantik-cantik, tak cantik. Tengok, semua bang. Tengok, nombor plate still sama. So dekat luaran dia saya letak warna putih. Dan dalam dia saya letak warna biru. Saya tak tahu nak letak warna apa. Saya tak tahu warna yang sesuai. So saya pun letak warna putih dan biru. Saya combinekan colour tu. So macam ni guys. Cantik. Okay, cantik. Net. So jumpa korang di video akan datang. Assalamualaikum guys. Bye bye.